Kita mula straight to the point, or should I say straight to the point, sebab banyak benda, sangat-sangat banyak benda berlaku semalam. Pertama sekali, Amerika Syarikat telah pun menggerakkan carrier strike group under USS Nimitz daripada Selat Singapura. Nak hantar ke mana tu? Sat lagi kita bincang. Kedua, Israel telah pun melancarkan suatu serangan udara ke stesen televisyen IRNA di Tehran. Serangan tersebut dirakam secara langsung macam ni. Korang tengok, elok je tu Sahar Emami tengah bagi live broadcast sebelum tiba-tiba serangan tersebut sebenarnya dah pun dijangka kerana Israel tak lama sebelum tu lagi diorang ugut kata penyampai propaganda dan hasutan Iran nak lenyap dah. Nah, ugutan tu ternyata separuh masa kerana IRNA kembali bersiaran beberapa minit kemudian. Justifikasi Israel macam biasalah, mereka kata IRNA tu adalah pusat komunikasi ketenteraan Iran yang bersembunyi di sebalik aktiviti awam. Now, kita explore sikit apa yang berlaku on the ground. Semalam, Presiden Masoud Pezeshkian bagi perutusan pada rakyatnya. Beliau berkata ratusan pejuang akan bawa panji perjuangan bagi setiap yang syahid. Semua warga kena teguh merintangi serangan Israel. Ucapan ini dibuat setelah mengambil kira betapa Iran keseorangan menangani serangan ni tanpa bantuan negara luar, melainkan Houthi misalnya yang turut melancarkan misil-misil balistik terhadap Israel. Tapi Houthi ni bukannya negara, mereka ni adalah organisasi. Satu dua menjak ni perasan juga ramai sebar berita ni yang katanya kalau Israel hentam guna nuklear, Pakistan akan tolong balas bagi pihak Iran. Berita ni diumum General Mohsen Rezai, seorang komander IRGC, tapi berita ni dah pun disahkan palsu oleh kerajaan Pakistan. Media Pakistan luaskan bahawasanya sebarang sokongan pada Iran berunsurkan solidariti dan diplomasi sahaja. Pakistan juga telah menutup sempadannya terhadap Iran, darat dan udara, tak pasti berapa lama, indefinitely. Penutupan sempadan ni dijangka bagi impak yang sangat besar terhadap orang-orang marhain di daerah-daerah sempadan. Mereka ni kerap rentas sempadan untuk bekerja di Iran, ambil gaji secara harian. Kerap orang-orang Pakistan tu isi minyak kat Iran kerana kekurangan bekalan di negara sendiri. Selain Pakistan, mata juga terletak pada Rusia yang juga berat nak bantu Iran, melainkan guna kaedah diplomatik. Kena ambil kira ketika Bashar Assad jatuh, no help came from Moscow. Tahun lalu Iran diserang Israel pun pihak Rusia tak buat apa-apa pun. Isu ni panas ketika pilihan raya Iran sebenarnya. Macam calon Mustafa Por Mohammadi cakap, Tehran tak dapat support yang setimpal dari Moskow. Alang-alang kita cakap pasal minyak tadi, kita dah pun bangkitkannya. Kebakaran teruk kat Shahran Oil Depot masih lagi belum dipadam, masih lagi ongoing dengan asap sangat pekat kehitaman bahan kimia petroleum. Asap juga berkepulan di langit sebuah hospital di Kermanshah. Farabi Hospital and Medical Center tu diserang Israel seperti dilapor pada 16 Jun 1:30 petang waktu Malaysia. Banyak gambar yang diedarkan tunjuk lantai berlumuran dengan darah dan juga kaca. Dalam aspek militaristik, laporan demi laporan menyatakan yang Iran dah tak lagi kuasai ruangan udara mereka di sebelah baratnya tu. Tempoh 48 jam pertama Operation Rising Lion tu, pihak Israel menyerang Iran dari sempadan. Mereka banyak guna misil udara ke darat yang mampu travel jarak jauh kerana ada banyak rintangan belah barat tu. Tapi hari demi hari berlalu, rintangan-rintangan ni menurut mereka semakin ditandingi. Pada 16 Jun misalnya, sekitar 6:10 petang waktu Malaysia, Israel openly umum yang 30% pelancar misil Iran dah dimusnahkan. Maknanya, langit dari sebelah barat Iran all the way ke Tehran dah pun terdedah. Itu masalahnya. Iran juga dah umum kematian Komander Reza Najafi yang dibedil di daerah Ijrut kat wilayah Zanjan yang terletak di sebelah barat Iran. Selain wilayah Zanjan, Israel juga buat operasi kat Tehran. Mereka serang 10 tempat di Tehran, yakni pusat arahan, command centers, Quds Force, yakni cabang IRGC elite yang koordinate dan lead axis of resistance seperti Hizbullah semua tu. Awal pagi 17 Jun, ada serangan di sebuah lapangan terbang di Tehran. Kat situ ada 2 jet pejuang F-14 milik Iran dibedil dari udara secara preemptif. And masih ada report dari barat Iran pada 17 Jun sekitar 3:15 pagi waktu Malaysia, dan report tu tetap tunjuk yang Israel ada aerial dominance, dominasi udara kat sana. So, sehingga waktu ni, that's pretty much
sikit. Dan sekarang kita tengok kat Israel pula. Iran tak berdiam diri sementara diorang diserang. Operation True Promise ketiga di Ishtihar sejak tu, Iran telah melancar 350 misil secara bergelombang yang kena banyak sasaran jugalah. Very interesting sebenarnya, kerana Iran ada buat statement. Mereka kata mereka ada guna new method yang berjaya kelirukan sistem pertahanan musuh. Now, korang dah dengar pasal Iron Dome. Sebenarnya Iron Dome ni memang tak mampu nak lawan misil-misil balistik. Bukan tu tujuannya. Kena guna Arrow ataupun David Sling ataupun Terminal High Altitude Area Defense THAAD yang milik Amerika tu. Semuanya akan lancarkan misil nak hancurkan misil-misil balistik kat langit. Serpihan tu masih lagi berbahaya tapi tak sebahaya misil balistik yang aktif. So kata Iran, new method ni buat misil-misil pertahanan Israel tu disorient dan hentam antara satu sama lain sekaligus buka perisai untuk sasaran Iran tu. Dalam tempoh 24 jam sejak last update saya, ada beberapa gelombang yang Pakatan Iran Yaman lancar. Gelombang terawal tu berjaya kena kat Tel Aviv, Bnei dan Petah Tikva. 8 orang jalan terus, lebih 300 tercedera. Dari arah Yaman masih lagi ada misil, cuma ditepis at some point sebelum masukkan sempadan. Then pada 3.45 pagi waktu Malaysia 17 Jun, Iran ada lancar satu lagi gelombang, katanya 10 misil. Semuanya ditepis dengan serpihan jatuh kat belah-belah utara Israel. Kadar pintasan ni dikatakan setiap 100 misil dilancar mesti 5 ke 10 tembus dan kena. Dan the waiting game masih lagi continue kerana Iran ada misil yang lagi dahsyat macam Fatah 1 yang berkemampuan nak pecut 18,000 km sejam, yakni Mach 15, sekaligus meninggalkan kesan sebegitu dahsyat. Macam demikian hari dekat Tel Aviv, katanya ada sebuah kawah kat impact site tu. Ketika ni konflik memang tak ada sebarang bertanda nak bertenang, and it is about to get worse barangkali kerana USS Nimitz dah pun bergerak ke arah Timur Tengah nak support Israel, mungkin sekecil-kecil air defense ataupun penyertaan Amerika dalam konflik ni nak lawan dengan Iran. Benda ni duk berlaku sebaik sahaja geng-geng pelobi pro-Israel duk cucuk jarum nak bawa Amerika masuk dalam perang ni. Dan menyedari keadaan ni, Senator Tim Kaine daripada Parti Demokratik usulkan rang undang-undang kat Kongres yang mana kalau Trump nak masuk campur kat dalam perang ni, Trump kena mohon izin Kongres terlebih dahulu. Tapi tak tahulah rang undang-undang ni boleh lulus ataupun tak, memandangkan Kongres tu, Senate dan juga House of Representatives dah pun dikuasai geng Trump. All eyes on Trump sekarang ini yang tak nak sign deklarasi G7 menggesa konflik ni de-escalate. Apa-apa update saya akan usahakan video baru. Jemput subscribe untuk video-video lain.